Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Saiful Asrar bin Muhammad, nombor metri 84115 daripada kumpulan orang lama. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Pertama, Yusniza binti Abdul Hamid 28399. Ketiga, Francisca Jenny John 21598. Khairuzi bin Ripin 28403 dan saya sendiri. Di sini kami ingin membuat perbincangan berkenaan isu dan intervensi dalam pembangunan organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, di sini perkenalan berkenaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bertanggungjawab dalam kesejahteraan sosial rakyat Malaysia, menghadapi cabaran dalam aspek pembangunan organisasi OD. Sekian daripada saya. Salam sejahtera Prof. Saya Francisca Jenny John 21598. Saya akan meneruskan pembahasan kami topik iaitu diagnosis isu utama. Isu utama yang pertama iaitu isu strategik. Kurangnya hal tujuan strategik yang jelas tidak selaras dengan perubahan sosial dan ekonomi. Isu yang kedua iaitu isu teknostruktural, struktur organisasi yang kurang fleksibel, penggunaan teknologi yang tidak menyeluruh, dan isu utama yang ketiga iaitu isu proses manusia, komunikasi dalaman tidak efektif, kekurangan kerja berpasukan dan motivasi ketegangan. Dan yang keempat, isu utama iaitu isu pengurusan sumber manusia, latihan dan pembangunan pekerja tidak mencukupi, kurangnya sistem ganjaran berdasarkan prestasi. Dan topik yang seterusnya iaitu cadangan intervensi. Cadangan intervensi ini terbahagi pada 4, iaitu intervensi strategik, dimaksudkan mengadakan sesi perancangan strategik berkala menggunakan balance scorecard, kerjasama NGO dan sektor swasta. Dan yang kedua iaitu intervensi teknostruktural, automasi dalam pemrosesan bantuan, penstrukturan semula jabatan, digitalisasi pengurusan data penerima bantuan. Dan yang ketiga iaitu intervensi proses manusia, latihan komunikasi dan kepemimpinan, mewujudkan budaya organisasi terbuka, program pembangunan kerja berpasukan. Dan yang keempat iaitu intervensi pengurusan sumber manusia, dimaksudkan latihan kemahiran secara berkala, sistem ganjaran berdasarkan prestasi, dan yang terakhir iaitu pelan pembangunan kerjaya bekerja. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yusniza binti Abdul Hamid 28399. So saya akan menyambut perbincangan sahabat saya Francisca. Thank you Francisca. So berkenaan dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu cadangan intervensi. Sebagaimana yang kita tahu, Jabatan Kebajikan Masyarakat ini kita berhubung dengan banyak lapisan masyarakat, terutama orang-orang yang bermasalah. Antaranya macam warga asing, kanak-kanak, orang istimewa, bantu orang yang kata miskin rentan, bagi masa keganasan rumah tangga, wang pemulihan ada. So kita banyak lagi lah. Jadi kita kata bagaimana hari ini dalam organisasi JKM itu sendiri nak buat proses intervensi proses manusia itu. Okay, pertama, latihan komunikasi dan kepimpinan. Itu kenapa? Latihan komunikasi ni sebab macam saya kata tadi, kita berhubung dengan pelbagai pihak lapisan masyarakat. So kemahiran komunikasi itu penting. Kadang-kadang daripada kekurangan, kelemahan komunikasi ini menyebabkan tadi salah faham, maka timbullah konflik. Itu yang kita tak nak tu. Okay, dalam mana-mana organisasi pun tetap ada konflik ni, cuma kita cuba minimiskan konflik-konflik tersebut. Okay, kedua, mewujudkan budaya organisasi terbuka. Ya,
kita tidak boleh kepada konsisten kepada satu. Contohnya kalau kita ekspertis dalam satu bidang, tumpukan itu tak boleh. Kita kena multitasking. Maksudnya kita tahu dari segi komunikasinya, penggunaan IT-nya, ya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Yang itulah, itu kata budaya kita. Maknanya kita ni seperti orang yang memang tahu tentang kata apa dalam organisasi itulah. Dan ketiga, program pembangunan kerja berpasukan. Dalam organisasi dan JKM itu sendiri ada pelbagai tasking, betul tak? Ada pelbagai department, ada pelbagai unit. Okey, contohnya bagaimana kita nak berdepan dengan orang yang berdepan dengan kata masalah psikologi. Jadi contoh kata orang yang kata ada masalah rumah tangga tadi, maksudnya kita kena ada orang yang pakar psikologi, tahu cara nak bercakap untuk menyelesaikan masalah tadi. Contohnya latihan penjagaan diri. Orang-orang tua misalnya tak tahu nak menguruskan diri macam mana, maksudnya perlulah ada kemahiran dalam menguruskan penjagaan diri tadi. Okey, contohnya kalau kata latihan keusahawanan, yang miskin tak nampak jalan macam mana nak keluar daripada kemiskinan tu. Mungkinlah ada program-program pelaksanaan keusahawanan tadi. Tu yang kita kata tu program pembangunan kerja berpasukan, tapi di bawah JKM. Nampak dia very multitasking, semua ada. Okey, so kita kata intervensi ini, okey, sekarang saya sebut pula pasal intervensi pengurusan sumber manusia. Kalau tadi proses, yang ini pasal pengurusan sumber manusia. Kita tahu dalam organisasi, mana-mana organisasi sumber manusia ni ada yang terhad, tapi bagaimana ia nak digunakan secara efektif dan berkesan. Okey, satu, latihan kemahiran secara berkala. Bila disebut latihan secara berkala ni, kita ada sebab tu setiap 3 bulan, setiap 1 bulan, ya, benda ni perlu dipantau supaya pekerja-pekerja kita tadi dalam organisasi itu tidak tersasar, tidak terkeluar daripada tugasnya, tanggungjawabnya. Itu yang penting tadi tu. Okey, sistem ganjaran. Yang kedua, sistem ganjaran berdasarkan prestasi. Saya tak nafikan, okey, untuk melahirkan pekerja yang efektif kena ada sistem ganjaran ini berdasarkan prestasi. Sebab itulah kita kena ada job description, kita ada KPI. Maksudnya staff tu tahu daripada job description, dia tahu apa peranan dia, apa yang nak buat kerja A, B, C, D. Macam tu. Lepas tu pula kita kata, kalau kata hari ni pasal orang kata, jadi tengok bila pada satu peringkat tu setiap 6 bulan kita nilai, dia achieve tak kerja A, kerja B, kerja C. Okey, kita katakanlah pekerja ini tadi achieve, capai target dia tadi tu, maka kita perlu bagi ganjaran, reward dekat pekerja tu. Jadi bila pekerja ni rasa dihargai sebagai ataupun kita beri penghargaan kepada mereka, maka mereka akan bekerja bersungguh-sungguh dan menghasilkan produktiviti yang berkualiti. Itu yang kita nak. Okey, seterusnya pelan pembangunan kerjaya. Okey, apabila kita kata satu pelan pembangunan kerjaya ni, maksudnya contoh, kalau kita nampak orang tu down, orang tu tak okey dalam kerjaya je, so we have to know apa yang dia buat, kan? Kenapa dia jadi macam tu? Perlukah dia ada kekhususan, kan? Ataupun mungkin dia ada masalah komunikasi ke rumah ni, kenapa? So kita hantar dia khusus komunikasi. Itu yang dikatakan pelan pembangunan kerjaya. Bagaimana berlaku enhancement dalam kerjaya mereka tu supaya mereka lebih, orang kata lebih bersinar, orang kata lebih terbuka, kan, lebih berpandangan jauh. Maknanya boleh nak maju ke depan, kan, tahu tapi tak tahu macam mana nak mula. Itu tujuannya. Okey, so seterusnya saya akan bincangkan tentang halangan dalam pelaksanaan intervensi. First, memang tak dinafikan mana-mana organisasi pun kekurangan bajet. Betul, ya. Kalau kita kata dalam negara sendiri, kalau kita lihat pun ada bajet negara, berapakah perbelanjaannya, berapakah hasilnya, berapakah KDNK-nya, ya. Sebab itu di dalam JKM sendiri ada benda-benda macam tu, ada peruntukan dan ada juga yang tak dibelanjakan ke arah mana. Okey, sumber keuangan ini kita utama sekali dalam bidang teknologi dan latihan lah. Yang itu penting. Sebab itu pada saya halangan dalam pelaksanaan intervensi ini, maksudnya kita perlu tekankan, kita kena lihat kepada perancangan keuangan tadi.
Okey, kedua, rintangan bekerja. Okey, sukar menerima perubahan dalam organisasi itu tak dinafikan. Kadang-kadang orang ni yang sukar menerima perubahan dalam organisasi ini disebabkan oleh keegoan lah kebiasaannya. Sebab biasanya sebelum perubahan dibuat, biasanya mereka ni pengurusan dia akan tanya apakah kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut, apakah yang perlu dibuat, apakah pandangan anda. Tetapi kadang-kadang tu mungkin tak diterima pandangannya tu yang menyebabkan dia kata susah nak terima benda tu. Jadi tu saya kata kemahiran komunikasi itu penting supaya mereka tadi ni lebih terbuka untuk menerima sesuatu perubahan. Kadang-kadang mereka tak nampak implikasi dan kesannya. Dah buat baru tahu, oh begini. Tapi nak mula tu memang agak sukar sikit lah. Yang tu tak dinafikan. Okay. Yang ketiga, birokrasi organisasi. Betul, dalam birokrasi kita kata memang ada, orang kata memang melambatkan lagi lah proses pelaksanaan inisiatif baru, itu tak dinafikan. Tapi kadang-kadang kita kena lihat balik lah dengan keadaan birokrasi ini, walaupun dia agak lambat sebenarnya, tapi daripada situ sebenarnya kita tahu kelemahan-kelemahan ataupun kita kata bagaimana kita nak melindungi rasuah, bagaimana daripada satu pihak ke satu pihak mengkaji apakah kelebihan atau kekurangan sesuatu pelaksanaan ataupun inisiatif baru itu tadi. Itu dia kan. Okey, jadi itu sebab tu saya kata tadi ni halangan dalam pelaksanaan tu memang adalah. Jadi kita kata bagaimana untuk kata penambahbaikannya, daripada situlah kita tahu. Jadi untuk itu saya serahkan pembintangan yang berikutnya kepada Encik Khairuzi. So saya ucapkan terima kasih, dan yang kurang itu daripada saya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Khairuzi dari PEN, nombor metrik 284013. Seterusnya, kaedah penambahbaikan. Kerana Allah bekerjasama dengan NGO dan sektor swasta, pelatihan dan selarang perubahan memudahkan penerimaan pekerja, pendirian SOP, mengurangkan birokrasi dan mempercepatkan proses kerja. Kesimpulan, isu dalam pembangunan organisasi JKM boleh diselesaikan dengan intervensi strategik, teknostruktur, proses manusia dan pengurangan sumber manusia. Halangan yang dihadapi boleh diatasi dengan pendekatan yang sistematik. Dengan pelaksanaan yang berkesan, JKM dapat meningkatkan kecakapan dan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.